Korang mesti pernah tengok gajah terbang nama Dumbo dalam kartun tu kan? Kat dasar laut dalam pun ada versi dia yang sebenar. Kenalkan Dumbo Octopus. Sotong ni mungkin nampak comel macam mainan beruang teddy, tapi dia adalah spesies sotong gurita yang hidup paling dalam kat lautan dunia. Dia boleh bertahan kat kedalaman sampai 7,000 meter. Korang bayangkan, tekanan air kat tahap tu boleh hancurkan kereta kebal jadi lepeh macam pankek. Tapi sotong comel ni rileks je berenang. Nama Dumbo tu datang dari dua sirip kat kepala dia yang rupa sebiji macam telinga gajah. Dia guna telinga ni untuk kepak dan terbang perlahan ke atas dasar laut. Satu lagi benda pelik, tak macam sotong gurita lain yang ada kantung dakwat untuk lari dari musuh, Dumbo Octopus ni langsung tak ada dakwat. Sebab kat laut dalam tu gelap gelita, sembur dakwat pun memang tak ada fungsi. Bila dia jumpa mangsa macam cacing atau udang, dia takkan gigit, tapi dia telan mangsa tu hidup-hidup dan bulat-bulat. Haiwan laut dalam yang comel tapi kebal tekanan melampau. Memang luar biasa. Jangan lupa like, komen dan share.